Tu dia saudara. Malas malam. Ni gabungan antara Kuala Lumpur Police Strike. Lagu tu lah. Gabung dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan DBKL. Pi serbu lah sebuah premis di area bla Coket sana lah. Kerana hasil intipan dalam 2 minggu kebelakangan ada buat kegiatan yang tak bermoral lah, yakni kegiatan kunyit. Amalan yang menyebabkan sebuah kaum Sodom dimusnahkan oleh Allah Ta'ala suatu ketika dahulu. Ramai juga dalam 200 lebih tangkapan yang ya termasuk juga warga negara asing lah kan. Yang tak sangka tu ada dalam berapa belah orang, nak dekat 20 orang kot daripadanya penjawat awam saudara. Ada yang kerja guru pun ada, doktor pun ada. Astaghfirullahaladzim. Awak yang jadi lagu tu apa ni, apa orang kata, memang benar orang sangka ataupun yalah bisexual ke apa kan, tak minat dengan, bagi yang dah berbini tak minat dengan bini sendiri ke kan, sampai orang kata pi apa nama tu, pi mengunyit lah nak kata. Boleh orang kata menjejahkan masa depan tu. Kan? Lepas tu tak silap saya kes disiasat mengikut Kanun Kesesaan Seksyen 377 stroke B lah. Kalau saya salah betulkan lah. Dengan 6.1 lah. Dengan apa? Mungkin yang 6.1 tu mungkin atas immigration lah kot kan. Lepas tu yang best tu lesen tulis lain, gimnasium, pusat kecergasan. Tapi di sebalik tu na'udzubillah minta dijauhkan. Marilah kita sama-sama lah kita doakan, kita berdoa lah agar kita dan anak beranak kita, adik-adik kita tak termasuk dalam golongan kunyit ataupun orang kata apa, wanita sama wanita, laki sama laki lah. Minta jauhkan lah dari semua tu. Tidak lagi, tak mustahil negara kita pun akan azab jugalah. Ya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.